Okey kan, kita nak pergi tengok tauk. Ada hari kedua saya tahan. Main petang tu saya umpan, tapi tak semua lah. Sekalut lah. Balik ikan patin tu. Hari ni tak mengang. Hari ni kena pergi, ada kenduri dengan lepas tu pergi zarahon sikit. So kita berumpan. Esok pagi tu tengok pula. Semak yang pagi-pagi ayat embun lagi ada. Ayat cantik lagi. Cepatnya ayat jenis. Ayat jenis. Tahun ni ayat padu. Tak kena. Tak ada. Ayat sorok banyak lah. So banyak dah. Ni umpan daripada 2 hari lah. Dia ada tempat dia makan. Dia tak dalam ni. Ni pun sama. Umpan tu ada lagi. Wah, yang elok tu ni. Umpan tidak boleh mengai kalau tu ni. Okay. Tahu saya tahan ada sangkut. Saya tahan. Pagi kemarin. Lepas tu kemarin saya dah banyak kerja. Oh, color kan. Nampak macam color. So, oh, hati kalau kan. Esok tak bawa. Oh, dia geng. Kalau wah hati safe padu. Alhamdulillah, rezeki Allah lagi. Okey. Okey geng, kita tengok color ni berapa kilo. Kita timbang. Tiga kilo 400. Oh, 3 kilo 400. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki Allah lagi. Yang tahu tu tali gerak. Oh. Tali bergerak geng. Kita tengok ikan apa. Ui, kuat ni. Bismillah. Ayo. Color lagi kan. Color lagi.
Uish. Kuat kalau ni. Kilo dah ni, saiz ni kilo lebih. Dia tak ada bonggok macam lain. Saiz ni pun padu dah. Jom kita timbang hasil tangkapan hari ni. Rekod je bau yang mengai. Kalau ni yang saya tahu. Kalau ni dah berdarah ni. Sangkut tali saya ikat kat insang dia. Makanya kalau yang besar tu sebulan ni mati. Kita sekat dengan ni. Kita tengok bau ni. Saya rasa dalam 300 gram. Oh, 350. Okey, kita simpan dalam tangki. Dah kosong. Kemarin saya dah jual bau sekak. Kita simpan balik. Kambang kuning ni kita makan je lah. Saya kita tengok color ni. Jatuh pula geng ni. Takut kena sisik dia kan. Ngam-ngam 2 kilo. 2 kilo. Saya takut dori bong kalau ni. Awak ada hidup lah. 2 kilo. Makan 3 kilo setengah. Ni macam saya nak makan je. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita tutup balik lagi dan loncat habis. Tengok, rumah saya banyak tangki. Saya tak ada hayat hujan bila musim kemarau. Sejauh pokok saya di belakang. Okey geng, dah lewat ni nak pergi ambil anak saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ni gancu saya. Dia boleh laras lah besi ni. Besi ni boleh guna untuk sauk dan gancu. Tapi dia tak tahan lah. Sauk ni saya beli dulu setahun lebih guna rosak dia. Dia apa? Dia kat sini dia rosak. Tapi boleh guna lah. Untuk setahun tu boleh lah guna. Besi ni taklah mahal sangat. Saya beli 4 meter dalam RM11, RM12. Okay. Ambilkan. Moga-moga tak lucut lah. Dia boleh laras. Oh, mudah lah. Untuk cangkok ni. Masalah dia apa? Masalah utama dia kalau ada tengok video saya patin tu, bila kita ni ada termasuk ke dalam. Bila masuk ke dalam tu tu problem utamanya. Yang gancu tali sudah dah 1/2 kilo dah pun. Makan sebiji bahara geng.
Padu juga bang. Sikit lagi sangkut. Lucu. Pegangnya tu pun lucu. Alhamdulillah rezeki orang kata. Allah nak bagi. Dia sangkut sikit je. Kalau saya asak lagi tu kemungkinan besar lucu. Ya, nak atas krem ada ni. Alhamdulillah hasil tajuk ni. Yang pertama sebelah sini sekok, tapi yang tu tak ada dalam video lah. Lepas tu kat atas tu sekok, baun juga. Itu saya rekod. Lepas tu color kat situ. Bahagian atas tu yang besar tu 3,5 kg. Kemarin kat sini 2 kg. Hari ni boleh baun. Saya rasa dalam 700 gram dah kot bau ni. Ada lauk geng, ada lauk. Okey geng, tak ada rezeki hari ni. Ikan baun tadi saya letak dah ni. Ni nampak ni, dah berlubang habis. Bewak makan sedap-sedap. Duk coh kan, carai habis jut ni. Tak ada rezeki. Rezeki binatang. Moga-moga ada rezeki lain kat saya. Okey guys. Terima kasih.